let's talk about UGC. User generated content ni is actually content pasal produk, but bukan daripada brand tu sendiri. Dia daripada customer, daripada orang biasa, orang luar yang mereviewkan produk tu. Macam lebih kurang dia encourage the benefit of the product dekat orang lain juga. Tapi sekarang ni ramai orang buat TikTok affiliate, Shopee affiliate. And then apa bezanya dia dengan UGC? Dia review produk, dia share macam mana dia guna produk tu. Benda sama, dia orang dapat free sample. But actually perbezaan dia is how dia orang dibayar. UGC dia dibayar oleh brand untuk buat video. Kalau affiliate dia dibayar oleh customer bila customer tu membeli dengan link dia. That's the difference. Nak tahu lagi pasal cerita-cerita macam ni, korang boleh tengok dalam blog kita dekat website, link dekat bio. Okay, itu saja. Terima kasih.